seorangan. Seperti yang kita war-warkan di merata media sosial lah petang ini. Carta Gegar kita ada bergandingan sekali lagi bersama DJ Pus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nana dan juga pada pendengar Berat FM. Jadi kita bersama dengan DJ Nana untuk kita nak memperkatakan tentang konsert Suara 34 Tun Utara yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi kita ingin mengetahui apakah yang diminati, apakah lagu-lagu yang apakah pada penyanyi yang akan menyerikan lagi konsert Suara 34 pada malam ini, Nana. Ya, dan beberapa hari, orang kata dalam seminggu dua ni rancaklah persediaannya di Jipus ya, untuk memastikan kita sajikan yang terbaik malam ini, malam Majlis Cinta bertemakan nostalgika cinta. Dan kita tak berdua pada petang ini DJ Pos. Kita bersama Tapi sebelum itu Nana, sebelum kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini di Perak FM, kita inginlah melihat supaya kita punya hashtag ataupun tanda pagar tu aktif dan menjadi trending pada malam ini. Juga bermula pada petang ini, iaitu tanda pagar konsert Suara 34 dan juga tanda pagar nostalgika cinta, NOSTALGIKA CINTA. Jadi kita ada dua tanda pagar. Dan kita harapkan para pendengar Perak FM ataupun yang menerusi RTM Klik di seluruh negara dapat meletakkan tanda pagar itu, konsert Suara 34 dan juga tanda pagar nostalgika cinta. Jadi teruskan Nana. Kita nak trending malam ni juga. Selain daripada kita berhibur DJ Pus kita nak juga trending di media sosial dengan konsert yang kita sajikan malam ini. Dan boleh kita perkenalkan, jadi kita perkenalkan tetamu kita pada petang ini, pelantun lagu Segalanya Ku Terima. Aduh, Puisi Cinta. Puisi Cinta. Orang kata lagunya dah berpuluh tahun disiarkan tapi masih lagi segar sampai sekarang menjadi hiburan kita. Kita bersama Abang Ayai Ilusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat bang Alhamdulillah. Abang sihat. DJ Fus okey. Yes, kita sentiasa terbaik di Perak FM dan di seluruh 34 stesen radio RTM. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Dan kita juga bersiaran secara langsung di media sosial kita ya. Okey. Di TikTok juga. Jadi boleh tinggalkan komen, nak tanya apa boleh tanya, dan sambil-sambil tu kita saya ni teruja jugalah DJ Pus ya, sebagai orang kata peminat seni suara tanah air juga ya, peminati kumpulan Ilusi bersama Abang Ayah. Orang kata suaranya, mana tadi kita tengok dia punya full dress rehearsal, suara maintain lah. Ni telan kaset ke telan apa ni abang? Suara tu maintain. Ya, insyaAllah. Saya bukan apa, saya harap badan sihat ya, kesihatan baik ya, DJ. Jadi itulah apa ni amalan kita. Jadi maksudnya kita buat apa yang termampu lah. Macam tu, insyaAllah. Jadi abang ada bertua ke apa ke, orang tu nak jaga suara? Saya yang menengok abang pun dah hilang suara dah. Sebenarnya orang kata petua, mungkin adalah satu dua petua yang kita buat lah. Peninggalan arwah mak saya, iaitu bangun subuh tu sebelum cuci muka, kita minum air putih. Banyaklah dalam satu gelas besar. Jadi selawat 3 kali, tahan nafas, minum slow-slow macam tu. Jadi itu ya amalan saya tiap-tiap pagi lah, tiap-tiap subuh. Dan lepas tu cuci muka, mandi, sembahyang subuh lah, macam tu lah. Setiap pagi lah saya buat, lakukan. Secara rutin? Rutin, ya. Rutin. Dari mudanya sampai muda? Ya. Jadi Nana dan juga pada Ayai, kita juga nak tahu sebab di sebalik secara rutin ataupun rasa dalam menjaga kesihatan dan juga suara itu, apakah perbezaan antara melodi, lirik lagu pada hari ini dengan berbanding yang 20 tahun, 30 tahun dahulu? Sebab bila kita mendengarkan melodi dan juga lirik lagu pada zaman dahulu, zaman dahulu tu bermaksud 20-30 tahun dahulu, dan dia boleh menyentuh jiwa para pendengar, menyentuh jiwa para peminat. Mungkin berbanding pada hari ini, mungkin dia ialah boleh saya katakan, dia kita dengar dan kita tidak dapat nak mengingati, ataupun baik-baik lagu tu sendiri tidak dapat menyentuh. Jadi bagaimana pemikiran, penciptaan ataupun idea dalam menyampaikan ataupun mencipta lirik dan juga menyampaikan melodi lagu itu kepada semua para pendengar? Okey, baiklah. Ini pendapat Ayah ya.
saya rasa pencipta dahulu dan juga penulis lirik dahulu, dia satukan melodi itu bersama dengan lirik yang dicipta. Lagi satu, dahulu melodi kita dahulu berciri-cirikan kemelayuan. Walaupun rock, tapi ada ciri-ciri kemelayuan. Sebab tu lagu-lagu dulu penuh dengan kata orang melodi yang indah, ballad ataupun dan sebagainya lah, dan serasi dengan seni kata yang dicipta oleh para lirisis kita lah. Jadi sebab tu kalau sekarang ni saya akui sekarang ni pasal mengikuti peredaran zaman, tapi buat diri saya lah, lagu tu indah juga, tapi orang tak boleh terima sebabnya dia punya melodi dia tu dia banyak kebaratan. Dia tidak ada kemelayuan. Jadi itu pendapat ayah lah. Sebab tu apa-apa budak-budak sekarang ni, ialah generasi sekarang ni, dapat lagu-lagu yang terlalu kebaratan dan lagu-lagu mungkin yang kurang melodi tapi dia lebih daripada macam orang kata catchy. Jadi orang tak boleh ingat. Mungkin lirik-lirik dia tu tak samalah macam lirik yang dikeluarkan oleh lirisis yang dahulu. Satunya macam S.A. Manja dulu, kita ada Jui, lepas tu kita ada Afsar Hassan, Datuk Afsar Hassan. Kita ada ramai lagi, Lolok, kita ada S. Amin Sahab, Yusnur F. Orang-orang yang seperti macam tu, maksudnya orang-orang yang terlibat dalam bahasa-bahasa kita lalu. Dia orang-orang seperti ni ibarat macam kita punya library bahasa Malaysia, library untuk orang Melayu kita, penuh dengan puitis, penuh dengan kata-kata yang indah dan setiap lagu. Jadi setiap lirik yang dilahirkan oleh mereka ni kadang-kadang boleh menitiskan air mata kalau kita ingat kembali. Contohnya macam lagu Ujur Rashid, lagu lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Jadi kadang-kadang peristiwa yang berlaku pada diri kita. Jadi kadang-kadang bila kita dengar lagu tu, dengan sendirinya air mata boleh menitis, boleh menyentuh perasaan. Dan juga satu lagi lagu daripada Sudirman Haji Arsyad. Kan lagu-lagu macam tu, maksudnya bila dia nyanyi tu, kita bayangkan perasaan kita tu, tempat dia tu. Kata-kata indah yang keluar, yang boleh menitiskan air mata setiap orang, boleh menginsafkan setiap orang. Jadi melodi tu memperanan, dan juga ketiga-tiga tu memperanan. Melodi, susunan muzik dan penulis lirik serta penyanyi itu sendiri yang menghidupkan lagu-lagu dulu. Itu pendapat saya lah. Ya, anda sedang mendengarkan Perak FM menerusi frekuensi di Perak edisi dan juga menerusi ATM Klik. Jadi kita bersama dengan Ayai yang akan membuat persembahan konsert Suara 34 pada malam ini. Ya, teruskan. Ya, dan kalau kita cerita balik mengenai throwback lagu-lagu lama DJ Pus kan, dia ada satu keistimewaan lagi lah, antara lainnya kadang-kadang artis tu kita tak kenal pun. Ya. Tapi suara kita macam ni suara Ayai. Contoh lah kan. Dia tak macam zaman sekarang. Kita kenal artis, kita memang kenal artis lah. Orang kata luar dalam sampai balik rumah artis pun kita tahu kan. Cuma beza yang dulu dia mahal dengan suara dan genre lagunya tu terus melekat dalam hati peminatnya lah. Sekejap lagi kita sambung lagi. Kita nak dengar lagu Abang Ayai. Segalanya ku terima. Terus kekal bersama Perak FM. Yang ada di live kita tanya macam mana nak masuk. Tiket konsert malam ni sold out. Tiket kita sold out, tapi boleh masuk lagi ke bos? Boleh masuk. Selagi muat kita boleh masuk. Kita ada sediakan skrin besar juga. Orang kata nak tengok persembahan Abang Ayai secara langsung. Orang kata bukan senang lah. Sekali-sekala kita bawakan di Perak ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonton persembahan Abang Ayai secara
Langsung. Yang penting masuk percuma. Tapi kalau nak menonton mungkin boleh makan kuaci ke, makanan ringan ke, boleh menonton Menerusi TV2 dan juga ATM Click. Kan? Jadi pastikan anda sentiasa bersama dengan ATM Click. Yang pasti untuk menonton, kalau nak guna TV besar ataupun kecil, boleh menonton Menerusi TV2. Dan dalam masa sama, kalau yang bersama dengan media sosial Perak FM ataupun stesen-stesen radio ATM di Zon Utara, boleh juga menonton Menerusi media sosial. Jadi kita ada pelbagai platform yang kita boleh bawakan anda di mana saja kami berada. Jadi tak perlu risau, tak perlu gusar, kerana anda boleh menonton kami daripada mana saja berada. Betul. Sebenarnya banyak lagi orang kata yang seangkatan dengan Abang Ayat akan buat persembahan. Orang kata hebatnya tu sama. Tak ada kurang tu. Ni orang kata yang hebat-hebat lah kita tampilkan malam ni Abang bersama Baris juga, Datuk Jamal juga malam ni akan buat persembahan. Yang kita tahu kalau kata buka mulut je semua dah wah. Lagi satu saya nak tekankan, kebanyakan artis-artis yang kekal macam ni adalah artis kelahiran RTM. Kita tu pemangga. Saya. Betul. Bukan. Saya macam ni. Pasal RTM melahirkan banyak artis daripada bintang-bintang RTM. Sebelum tu pun bakat RTM, bakat TV dan sebagainya. Contoh yang dulu kita ada Nurlaila Ayub. Siapa itu Nurlaila Ayub? Dia adalah DJ di RTM dulu. Dia dapat tempat pertama ke kedua gitu. Popular dengan suara yang besar macam Indra Contessa. Dan kita ada dahulu je kita ada Salami Hasan. Kita ada Syaigul Hamid. Jadi penyanyi yang macam ni, Dahlan Zainuddin, melahirkan banyak artis yang berkualiti. Pasal RTM menapis dulu. Sebab tu saya tak boleh lupa dengan RTM. Saya dilahirkan oleh RTM. Saya menyanyi di radio kawasan selatan pada tahun 77 bersama arwah abang saya, Abdul Rahman Kamuddin, dan juga juara lagu Melayu Asli pada tahun 94. Biarpun ada pernah masuk bintang RTM bersama Nurhaliza Idris setakat semi final. Tapi melahirkan genre penyanyi-penyanyi yang bagus, yang berkualiti. Contohnya zaman Najlah sampai sekarang, Ramlah Ram sampai sekarang. Jadi benda-benda ni semua lahirnya pada RTM. Saya bangga sebab tu saya ke mana pun saja saya ada, walaupun di stesen lain, saya terima kasih dengan RTM. Kerana RTM yang melahirkan saya dan mengakui bakat saya sebenarnya. Saya bekerja keras dengan RTM pasal RTM banyak mengajar saya. Macam tu. Sebab yang sekarang ni kita sedang buat uji bakat bintang klasik. Sebab kita nak menerapkan yang lagu-lagu yang terdahulu juga boleh diminati oleh generasi hari ini. Sebab lagu-lagu tu sendiri sentiasa evergreen atau malah segar. Betul. Takkan kita secara auto bila kita dengar saja intro lagu ni, kita terus dah tahu dah first lirik dia apa dia. Betul. Sama juga macam Kak Celia ataupun Salami Hasan dengan DJ Dave, dengan Hel Amir, Dahlan Zainuddin. Kita tahu saja bila sebut Dahlan Zainuddin dari sebuah desa. Bila dengan DJ Dave kita tahu dah lagu tu. Sendiri. Jadi auto mudahkan. Jadi ada trademark untuk masing-masing penyanyi. Ya, betul. Satu lagu lagi boleh? Konsert Suara 34 Zon Utara, bila mewujudkan cinta bersatu. Wow, majlis Malam Cinta kita akan berlangsung malam ni DJ Pus. Hashtag Nostalgika Cinta. Dan juga hashtag ataupun tanda pagar konsert Suara 34 yang kita bawakan khas dari Auditorium Perak FM kepada anda di mana jua anda berada. Jadi kalau yang tidak berkesempatan tu, kita bagi tahulah kat sini. Boleh menonton Menerusi TV2.
Kalau tidak ada TV di hadapan anda juga boleh menonton menerusi TV 2, menerusi ATM Klik, menerusi media sosial. Punyalah banyak saya sebut menerusi itu kan sebab kita menyiarkan apa saja kandungan ataupun penerbitan rancangan radio ATM ataupun TV pelbagai platform. Jadi bila pelbagai platform kita boleh akses dari mana saja anda berada. Dan pada petang ini kita berada dalam Carta Gegar 34. Kalau dahulu kita ada 34 je kita suka. Hari ini Suara 34. Dan kita bawakan Suara 34 itu menerusi konsert Suara 34 Zon Utara pada kali ini. Ini kira konsert Suara 34 yang ketiga. Ini edisi ketiga. Edisi ketiga. Kalau di awalnya dimulakan dengan Zon Selatan 17 Mei lalu, kemudian Zon Sabah dan kini konsert Suara 34 berada di Auditorium Perak. Zon Utara. Jadi kenapa kita berada di Perak? Sebab untuk mewakili dan supaya penonton boleh rasa mudah untuk datang di sinilah di Auditorium Perak. Dan dalam masa yang sama kita juga seperti yang telah saya perkatakan sebelum ni, sama ada di utara, di Sabah, inilah cara kami menghargai para pendengar semua stesen radio ATM. Dan bila kita berada di Perak FM dan juga berada di Auditorium Perak FM ini, yang mana mungkin tidak berkesempatan datang sebab di hujung minggu kan. Jadi yang mana berkesempatan tu bolehlah datang ke sini, tetapi untuk menonton persembahan artis-artis hebat kita pada malam ini boleh menerusi TV2 dan juga ATM Klik serta media sosial. Jadi kita bersama dengan Ayai pada petang ini. Abang Ayai ilusi kita. Jadi kita dah tanya tadi, orang kata petua suaranya yang maintain tu. Jadi nak maintainkan nama Ayai ilusi dalam orang kata pesada seni, macam mana pula tu Abang Ayai? Mungkin ada trik-tip dia ke? Macam tu. Okey. Ikutlah ya. Sejujurnya macam kami artis yang 80-an yang mengalami sedikit kesusahan dalam untuk mempromosikan diri. Ya. Satunya saya rasa kita berusaha. Kadang-kadang kita usaha pun tidak mencapai matlamat yang kita inginkan. Sebab kita tak macam sekarang ni, media sosial dan juga kata orang kalau nak berjaya tu di hujung jari kata orang. Kita dengan internetnya, dengan pelbagai kemudahan yang ada sekarang ni. Tak seperti kami dulu, kami berusaha. Kami pernah tak makan, tak ada duit untuk berusaha untuk untuk menyempurnakan cita-cita kami sebagai seorang artis dan juga pengorbanan kawan-kawan yang sama-sama sanggup berlapar, sanggup berkorban untuk sebuah kata orang harapan. Sebuah harapan tu. Jadi kami buat secara jujurnya kami buat yang terbaik. Apa saja kami lalui. Duit tak ada dalam kocek pun kami lalui, ya. Kami kata orang kuatkan semangat untuk mengejar cita-cita kami itulah. Maksudnya dengan usaha kita ialah Allah pernah mengatakan, dia kata berusahalah kamu, insya-Allah ada kejayaan di sebaliknya. Macam mana kita susah pun. Sebab tu saya nak sarankan macam adik-adik kita yang sekarang ni, patutnya anda berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Sebab sekarang ni kalau nak jadi popular tak macam kita dulu. Kami ni susah, sangat susah lah. Nak cari duit tu kata orang sampai kerja kahwin pun kami menyanyi. Daripada pagi pukul 11 sampai pukul 5 petang. Dapatnya RM10 nak bagi dengan 5 orang. Bayangkan ya. Itu pun kena minta. Tak ada apa-apa ke? Cuma bonjrot je kami dapat makan. Tak ada duit ke? Sekejap. Jadi letak dalam envelope, kami ingat 100 ke apa banyak. RM10. Jadi bagi dengan 4-5 orang. Jadi sampai gitu sekali yang kami alami. Jadi sekarang ni untuk generasi yang baru ni, patut anda bersyukurlah pada Allah SWT. Seperti mana yang saya cakap, macam Dede Fasun cakap, kita kena berkorbankan diri kita. Maksudnya sekarang ni dah ada kemudahan, janganlah kamu leka. Maksudnya sekali Allah dah bagi pada kamu, kamu patut bersyukur dan berterima kasih kepada media massa dan media cetak ni yang menaikkan nama kamu dan juga peminat-peminat kamu. Janganlah kamu sombong dengan peminat, kerana tanpa peminat
tak adalah kita. Jadi saya pernah lah. Bukan saya nak mengata semua ya, tidak. Ada juga artis-artis yang terlalu pun macam tu juga. Ada juga 1-2 orang macam tu, tapi tidaklah banyak mana. Tapi sekarang ni kadang-kadang saya nak ingatkan juga kepada PA yang menjaga artis ni. Kalau peminat nak bergambar tu sama artis tu, biarkanlah. Kerana tanpa peminat tiada artis di Malaysia ni. Dan tanpa RTM yang menyiarkan lagu-lagu anda, lain-lain stesen ke, patut berterima kasih. Kalau dipanggil, janganlah tolak. Kalau ada kesempatan tu, datanglah. Macam tu. Jangan kira lah berapa bayaran, tak perlu. Maksudnya kita dah bersyukur. Kerana kalau dulu kami dipanggil, bayarannya, saya pernah dapat, kalau di radio dulu, dahulu pada tahun 77, saya menyanyi di radio untuk rancangan Orkes RTM Kawasan Selatan. Saya dapat cuma RM65 dalam 4 lagu. Lepas tu naik kepada RM120. Dapat cek sampai. Anda sekarang ni bila awak popular, satu lagu sampai RM15,000, RM20,000 kerana popularnya dengan satu single yang awak perolehi. Patut awak dah bersyukur. Kami walau popular, kami buat satu album 10 lagu. Kami ada beberapa album, 5-6 album. Ada yang dahulu macam DJ Dave, Hiramil, Hujur Rashid, Sani Sahuri, Rafi'ah Buang, Sharifah Aini, Ahmad Jais. Mereka ada beratus-ratus dan beribu lagu. Apabila pergi buat pertunjukan, kadang-kadang buat show, mereka hanya terima 2,000, 3,000. Penyanyi 60-an dulu Rambi dapat 200-300 saja. Anda patut bersyukur sekarang ni. Tak pernah kami dapat, sehingga sekarang ni saya tak pernah lah merasakan saya dapat 20,000 untuk satu-satu show. Tak pernah. Yang saya cakap sejujurnya. Kerana kita bersyukur, patutnya kita bersyukur pada Allah. Supaya janganlah kita terlalu mentingkan diri sendiri sampai peminat nak bergambar pun tak boleh. Jadi saya sarankanlah jangan buat macam tu, kerana tanpa peminat, tanpa media massa dan media sosial, tiada kita kat dunia seni ni. Itulah. Untuk remaja, jadi anda sedang bersama saya DJ Pus dan juga DJ Nana melalui Perak FM dan melalui pelbagai talian untuk anda dengari kami, dan kita bersama dengan Ayai yang berkatakan tentang konsert Suara 34. Dan saudara Ayai, apakah perbezaan yang kita ingin ketahui ataupun kita ingin lihat apabila para PA tadi kan, kalau dulu mungkin PA dia boleh berjumpa dengan para penerbit di mana-mana stesen TV ataupun radio. Tetapi hari ini apabila kita mencipta lagu itu, kita menyediakan lagu itu secara dalam talian. Jadi kita lihat ruang komunikasi antara penyanyi itu sendiri, PA itu sendiri tidak dapat nak berjumpa ataupun berbincang. Jadi adakah interaksi itu penting antara PA, penyanyi untuk mungkin bertemu ke empat mata antara penyanyi dengan penerbit, dengan DJ sendiri? Jadi pendapat ini macam mana? Itu perlu sebenarnya ya. Kalau contohnya DJ First buat lagu, Nana penulis liriknya dan melodi DJ First buat. Jadi saya sebagai artis untuk menyanyikan lagu, kami patut bertemu, bertentang mata, dan kita berbincang antara satu sama lain. Bagaimana muziknya kita nak buat, bagaimana cara kita nak menyampaikan lagu-lagu tersebut. Adakah buat macam ni? Itu yang perlu saya rasa. Pasal begitu juga macam pencipta dahulu, dia buat lagu, dia bagi pada kita mendengar. Kalau kita ada komen ke apa tentang lagu tersebut, kita akan berjumpa. Okey, lagu macam ni. Okey, apa kata kita buat macam ni? Kita olahkan macam ni. Nanti itu pencipta lagu tu sendiri akan mengolahkan. Okey, kita buat macam ni. Jadi kesempurnaan lagu tersebut akan dicapai. Macam tu. Saya tak fikirlah kalau dia bagi lagu kita terus nyanyi buat cara kita. Saya rasa itu salah tu. Saya salah.
Interaksi itu penting lah interaksi antara itu penting, penyanyi sangat PA penting. dan juga para penerbit stesen TV dan juga radio. Ya, Jadi betul. Dana, cuba kita lihat apa yang ditanya, apa yang hendak diketahui oleh para pendengar kita di Perak FM ni menerusi TikTok dan juga media sosial Perak FM. Ada juga yang berkongsikan mengenai pengalaman artis dulu dan sekarang memang jauh beza je katanya. Dan kata masih lagi dia bertanyakan mengenai tiketnya DJ Pos malam ni. Boleh Jadi, untuk tiketnya seperti yang diwar-warkan oleh Perak FM sebelum ini menerusi media sosial, boleh terus berhubung jika ada rezeki, dapatlah datang di sini sebab kita boleh memuatkan sedemikian jumlah dan kepada yang mungkin jauh. Jadi boleh menonton dari mana saja anda berada, menerusi TV2 dan juga ATM Play. Jadi bolehlah berhubung dengan penerbit di Perak FM ni untuk jika masih ada lagi tiketnya, sebab kita ada artis-artis yang hebat pada malam ini. Selain kita ada Saudara Ayai, kita juga ada Hakim Rosli, kita ada Aris Arwata dengan lagu Permaidani, dan kita ada Sukilo serta Syah Zikir. Dan kepada peminat Liza Hanim, kita akan nantikan juga persembahan daripada Liza Hanim malam ini, dan kita ada Datuk Jamal Abdillah. Jadi kami ada pelbagai artis dari pelbagai zaman dan juga pelbagai genre untuk kita sama-sama meraihkan konsert Suara 34 Zon Utara. Baik, kita dengarkan lagu dahulu. Ini salah seorang penyanyinya akan membuat persembahan malam ini. Liza Hanim, Getaran Cinta TGOI. Kepada yang sedang mendengar TikTok, kejap saya nak semak dulu di TikTok ni. TikTok tak ada tengok je. Sekarangnya semua platform gitu. Dulu kalau kita radio pun macam tu jugalah banyak. Kalau kata radio dulu suara je. Sekarang ni muka pun keluar sekali. Yelah. Macam Liza Hadim ni contoh. Dia pun dilahirkan oleh RTM. Siti Nurhaliza pun daripada RTM. Jadi macam mana nak cakap? Jadi benda-benda ni patutnya kita berterima kasih. Saya kadang-kadang ada juga keluhan daripada DJ RTM. Kadang dia jemput satu artis tu, macam dia tanya untuk bayaran. yang bertanya kanak-kanak boleh masuk ke, kita minta kalau kanak-kanak tu bawah 7 tahun janganlah masuk. Sebab mungkin nanti kalau dia meragam ke, jadi dia akan mengganggu rakan-rakan penonton lain yang sedang menonton. Ialah bayangkan tiba-tiba kita sedang mendengar lagu Liza Hanim ataupun Ayai ataupun Sukilo, tiba-tiba dekat telinga tu dengar, wah kita nak makan, kita lapar, jadi kan marah orang sebelah tu. Jadi kalau macam yang nak masuk tu, kita benarkan ialah 7 tahun ke atas, sebab kita tak nak mengganggu rakan-rakan penonton lain yang sedang menyaksikan, yang sedang menghayati persembahan kan. Okey, yang lain dari awal teringin nak pergi, takut ganggu secara langsung RTM, bawa budak. Alamak, ni dah pergi ke mana ni? Oh, saya dah pergi ke Johor FM pula ni. Itu keperimbangan lah, maksudnya bila budak-budak macam tu, kita tak tahu ragam dia. Kadang ada budak terlalu sejuk pun dia menangis. Dia kan? Sebab kita memang sebagai penonton dalam mana-mana auditorium, kita seronok nak menghayati. Tapi bila kita bawa anak-anak, mungkin mereka 5 minit, 10 minit, 15, kalau tak ada dia punya toy ataupun permainan, dia akan meragam. Betul. Jadi meragam dah juga ganggu kita. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita memang nak bawalah sebab anak-anak tu anak-anak kita kan. Cuma mungkin kurang sesuai kalau dia meragam. Jadi mungkin kalau kita sebagai ibu bapa, kita bawa anak-anak dan kita nak keluar, tiba-tiba bila nak masuk balik kan, bila anak-anak kita dah okey, alamak kursi dah penuh. Terlepas pula orang kata 4 chorus Abayai nyanyi tadi. Dah rugi. Sebab masa mereka tu kan memang kita boleh pergi ke bilik air kan, ataupun nak tu. Dan satu lagi, bila kita keluar masuk dalam auditorium, nanti kita akan ternampak dekat kamera siaran. Ya, betul. Mungkin kepala kita berjalan ke, jadi kita mengganggu yang lain-lain lah. Yang tu yang kita tidak syorkan. Tapi kalau kita okey, tak ada masalah, maka okey lah. Tapi tempat amat terhad, sebab bila kita bawakan semua para artis yang hebat, jadi memang penuh lah. Ya. Dan malam ni kita Majlis Cinta, hashtag Nostalgika Cinta. Jadi malam ni juga kita boleh
orang parit kata sing along je. Nyanyi sama-sama lah malam ni. Mana yang ada kat auditorium malam ni. Dia ada paparkan juga. Paparkan lirik lagu dah boleh nyanyi. Kalau yang masuk tu dekat dalam auditorium tu tempat duduk dah penuh, tapi dekat luar tu kita memang ada sediakan LED besar untuk nonton bersama, dan juga bila selesai persembahan mungkin yang datang tu boleh bersama-sama dengan para artis jemputan kita. Ya, insya-Allah. Sebab bertemu lebih seronok kan. Betul. Tapi kita jaga malam ni ramai lah untuk yang ada tengok konsert ni. Maklumlah kita tampilkan malam ini artis yang hebat-hebat. Yang lama, yang baru, semua perform letup. Mudah-mudahan lagu-lagu hit yang malas segar. Di corong-corong radio kita di radio pun masih lagi udarakan lagu-lagu. Itu lagu ingat lagu-lagu lama ni kan bang puluh-puluh tahun. Orang kata kalau kita dengar tu dari kecil, sekarang kita pun dah ada anak kecil, anak dara tu semua, lagu tu masih lagi boleh. Betul. Okey, kita ada daripada Liza DJ Pus lain kali ada buat konsert, lebihkan tiket je. Kami semua pendengar Perak FM nak pergi tengok. Jadi lepas ni kalau kita nak buat konsert di negeri Perak ni, kita rasa kita buat di lokasi yang lebih besar lah. Mungkin di stadium kan. Sebab ini ialah kali pertama Radio RTM menerbitkan konsert untuk semua para pendengar stesen-stesen Radio RTM. Dan bila di Perak FM ni yang kita risau bila kita nak buat kat luar sekarang ni, kalau hujan kan, hujan tidak menentu. Sekarang panas, lepas tu hujan, tiba-tiba bila kita nak buat persembahan secara langsung, tiba-tiba hujan masuk, dah jadi lagu lain. Jadi lagu selebat hujan yang turun, jadi lain pula kan. Jadi terima kasih kepada para pendengar yang memberikan idea. Jadi kita akan pertimbangkan untuk kita cari lokasi yang lebih luas pada mungkin tahun hadapan. InsyaAllah. Sebab ini ialah permulaan kita untuk mengadakan konsert ini bersama dengan para pendengar yang memang sungguh setia bersama dengan stesen-stesen Radio RTM. Jadi ini memang cara kita menghargai. Ya, betul. Sebab bila kita dapat kita bermula dengan 34 pada 5 Januari 2024. Jadi bila mula-mula tu kita dapat 5 juta saja. Kemudian bulan-bulan lain tu meningkat. Tapi bila dah lebih 100 juta pada bulan 5 bulan 6, kita terdiam, terperanjat. Yalah, tak sangka dengan sambutan ni yang diberi oleh tu. Sebab 34 session. Jadi bila selesai bulan 12 2024, bila calculation tu semua dekat 1 bilion, maknanya 900 juta. Ya Allah. Bila dah 900 juta, okey, kita kena buat something, kita kena hadiahkan kepada semua para penyokong, para peminat stesen Radio RTM. Kita adakan konsert tapi menerusi Zoom. So kita nak lihat bagaimana, adakah kita buat tu okey tak okey, ataupun kalau ada para peminat yang mungkin ada cadangan pada masa hadapan siapa, dan dalam masa sama RTM sentiasa menyokong industri muzik. Dan kita tidak juga kepada penyanyi baru, tak, kita nak mengangkat balik lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an. Jadi itu sebagai akar kita yang terdahulu kan. Dan lagu tu masih malasakan, jadi kita nakkan macam Abang Hayai kan, jadi memang kita nak. InsyaAllah, yalah, mudah-mudahan itu satu cadangan yang baik pada saya, kerana kita nak mengimbau kembali sebenarnya, kerana lagu-lagu yang seperti 70-an, 80-an dan 90-an ni dah tak ada pada zaman sekarang. Ada pun ciptaan yang begitu tidak diterima. Ini saya cakap terus terang. Ada ciptaan yang bagus, melodi yang bagus, tapi dia dengar ini lama lah bang, jadi tolak. Jadi tolak, kita tak boleh cakap apa lah. Maksudnya ada orang dengan cara pendekatan diorang dengan cara yang baru, tak boleh menerima benda-benda yang lama. Jadi kita kena akur lah. Kena akur apa yang dia nak. Tapi betul lah macam dia cakap pun macam tu, sebab menaikkan martabat artis-artis yang terdahulu. Maksudnya satu penghargaan pada artis-artis terdahulu, dan juga memberi sedikit maklum kepada generasi yang baru. Inilah cara pembikinan. Kita belum tahu lagi yang masa artis 50-an macam mana cara rakaman dia. Saya pernah nampak macam mana cara rakaman dia. Jadi kita faham
Lepas susahnya dengan outboard yang kurang. Tak ada reverb, tak ada apa, tak ada drive gitu. On the spot nyanyi. Tapi bila penyanyi tu dinamakan penyanyi, memang pitching yang baik dengan apa, maka tercipta lagu-lagu dan album tu. Itu kita kena menghormati. Kena menghormati. Macam tu. Saya macam tu. Sebab tu lagu-lagu 60-an, kalau klasik tu memang radio saya kat mana pun klasik. Adik saya ada 4 radio. Dapur satu, bilik satu, ruang tamu satu, di luar satu. Semua lagu untuk klasik. Memang klasik. Memang dia minat betul. Sebab orang dulu buat lagu, kita tengok dengar pemuzik on the spot nyanyi dengan tak ada reverb, tak ada apa, drive. Contohnya kita tengok siapa nyanyi, Nona Asia nyanyi. Nona Asia. Lepas tu kita ada siapa lagi, Salomah nyanyi. Dia nyanyi, Norma diam nyanyi, tak ada efek apa pun, dia nyanyi terus dengan muzik. Macam mana bagus ni diorang. Patut kita tempo bagus. Lepas tu dengan harmoni sekali. Harmoni tu bukan senang tau, harmoni. Bila dengan harmoni sekali dengan muzik, itu menjadi kagum ni saya dengan bakat yang diorang ada. Bukan dengan hari ni, bila digital kita boleh buat 100 kali. Tapi dulu bila kita merakamkan guna tali ya betul. Benda tu mahal. Jadi benda tu yang berharga. Macam hari ni buatlah 100 kali ke. Tak kisah pun. Kan? Betul. Lagi satu sekarang yang moden ni boleh ada pitching apa. Synthesizer lagi. Dia ada macam kata orang dia melunakkan, menyedapkan. Melunakkan. Lepas tu kalau kita flat dia boleh sharpkan samakan balik kita punya pitching. Dulu tak ada. Itulah pitching awak. Terbaik penyanyi dahulu, memang saya selit, memang baik. Pasal pitching dia bagus. Saya nak tanya tentang keaslian. Betul, keaslian. Boleh. Okey, jom kita stand by lagi 20 second. InsyaAllah. Itu dia salah satu lagu yang akan ditampilkan pada malam ini DJ Pos ya. Persembahan dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Sama juga macam Abayai, lagu dah berpuluh tahun masih lagi sedap kita dengar sampai sekarang. DJ Pos ada nak tanya tadi kan dengan Abayai? Ya, selain lagi Lamunan Terhenti yang popular satu ketika dahulu oleh Aris Ariwatan, dan kalau seingat saya kita ada lagu Permaidani kan, oleh Aris Ariwatan, yang bercorak ataupun bersifat ketuhanan dan juga kerohanian. Jadi Abayai, yang kita nak tahu hari ini tentang kita ada penyanyi baru pada hari ini, kita ada penyanyi senior pada satu ketika dahulu dan masih popular sehingga hari ini seperti Abayai. Jadi tentang keaslian tone, chord, vokal suara penyanyi itu sendiri. Sebab yang kita lihat, kalau dulu bila seseorang penyanyi itu, bila dia merakamkan suara, dia akan begitu fokus, akan dedikasi, dia akan committed dalam menyampaikan tanpa salah silap, dan dia akan buat homework dahulu. Berbanding dengan mungkin pada hari ini bila kita menggunakan digital, mungkin kita boleh merakamkan 20 kali, 30 kali, dan kita tidak nampak bila dia buat persembahan itu macam orang sebut macam makan kaset. Betul. Jadi bagaimana, apa pendapat Abayai tentang keaslian dan juga dedikasi penyanyi dahulu berbanding hari ini? Mungkin begitu. Mungkin ya. Okey, memang ketara lah, perbezaan yang ketara. Saya amat mengagumi penyanyi tahun 50-an. Contohnya ya, tahun 50-an. Adakah budak sekarang dia tahu macam mana penyanyi 50-an tu merakam suaranya ke piring hitam ataupun untuk lagu-lagu filem. Sedangkan dulu tak ada barang yang secanggih sekarang ini. Contoh Norma-Diah. Norma-Diah menyanyi bersama dengan orkestra di belakang dan penyanyi-penyanyi latar. Bila dia menyanyikan lagu tu secara spontan, itu macam juga dia merakam bersama-sama dengan pemuzik. Kalau salah satu pemuzik, maka dengarlah kat situ salah dia. Ataupun dia akan ulang daripada awal. Dia akan ulang pada awal. Jadi kalau muzik ni memang perfect pasal dia baca, mungkin dia ada nota muzik, tapi penyanyi itu sendiri, seperti kata DJ Fuz tadi, penyanyi itu dia dia
membuat kerja yang baik. Dia, sebelum dia merakam, dia praktis lagu tu, dedikasikan lagu tu dengan sebaik mungkin. Jadi apabila sampai di studio rakaman, maksudnya hall rakaman tu, dia merakam bersama orkestra, dia pastikan sebutan dia, lirik dia yang betul dan juga melodi yang akan disampaikan dengan baik yang dirancangkan sebelum tu, yang dia praktis di rumah. Praktis lagu ni. Andai ciptaan P.Ramlee, misal kata okey, P.Ramlee kata okey, ini untuk dalam filem ni awak nyanyi lagu ni. Contoh lagu apa? Lagu tu simple je. Ayah cek Siti ya, perempuan manya muda. Jadi Normaliah menyanyikan lagu tu dengan baik sekali. Dia boleh menjiwai lagu yang jenis yang macam tu. Apa lagi Saloma dengan lagu-lagu yang menusuk kalbu. Maksudnya penyanyi itu kuat dari segi mentalnya, daripada segi melodinya, voice chord dia dengan pitchingnya dan stamina dia yang bagus. Dia dapat menyampaikan lagu tu dengan penuh perasaan dan penuh dedikasi. Sampaikan orang menerimanya, ya Allah sedapnya penyanyi ni. Dan saya kagum penyanyi lama seperti Saloma. Dia boleh menyanyikan pelbagai rentak. Jazz, dia nyanyi jazz. Kalau blues, dia akan nyanyi blues. Kalau nyanyi asli, dia akan nyanyi lagu-lagu asli yang memang tipikal asli. Kalau lagu-lagu macam moden, dia akan nyanyi lagu-lagu moden. Dia pelbagai. Bukan satu bahasa. Saloma juga adalah seorang penyanyi kelab dulu, nyanyikan pelbagai bahasa. Dia boleh nyanyi lagu Filipin, bahasa Filipina. Dia ada Inggeris dan yang cerita lah. Contohnya macam Spanish. Dia boleh menyampaikan pelbagai bahasa, nyanyian dengan cukup baik. Dan saya kagum lah, saya belum tengok lagi penyanyi sekarang ni yang macam Saloma boleh pelbagai. Lagu ni, ini cara dia. Lagu ni, ini cara dia. Macam tu. Saya nak tengok penyanyi sekarang ni yang boleh menyanyikan pelbagai genre lagu seperti orang-orang lama dahulu yang buat. Seperti kata Fasadi cakap, dengan dedikasi orang-orang lama tu, jadi dia menjiwai lagu tu apabila dia dapat, okey ni lagu untuk filem ni. Jadi dia sampaikan lagu tu. Contohnya satulah Rafi'ah Buang dia, jangan cerita yang lama lah. Arwah Datin Rafi'ah Buang ni, dengan lunak ni suara dia, dengan merdunya, gemersiknya suara dia, dengan setiap lagu, dengan alunan dia yang bersahaja, dia lontar je suara dia. Dia tak perlu nak berlenggok-lenggok yang bukan-bukan. Dia simple tapi sedap. Sepatah kata Allahyarham Datuk Ahmad Jaiz, buat pengetahuan, Datuk Ahmad Jaiz adalah bapa angkat saya. Kerana abang saya belajar dengan arwah Datuk Ahmad Jaiz, arwah abang saya tu. Jadi pernah cakap, Yai, lagu ni macam ni sebenarnya lagu asli ni. Engkau nyanyi tak payah nak banyak-banyak gila-gila. No. Lagu tu simple. Sebab tu aku suka nyanyi lagu-lagu Melayu Deli. Deli ni sedap. Kau jangan kau nak lenggok-lenggok macam ni. Lepas tu lenggok tu yang sama. Benda tu boring kata. Kau kat sini kau buat, kat sini kau jangan buat. Kau buat yang lain. Dia buat macam tu. Dia mengingatkan kita. Sebab tu kalau kita dengar Datuk Ahmad Jaiz nyanyi, ya Allah, kakak saya nangis bila dia dengar suara tu, pasal arwah bapak saya menyanyi. Suara memang lebih kurang arwah Datuk Ahmad Jaiz. Pasal dia pernah pesan dengan anak-anak dia. Man, arwah abang saya tu. Man ayai, kalau nak bagus menyanyi, kau pergi jumpa dengan Ahmad Jaiz. Saya kagum betul Ahmad Jaiz. Saya kagum dengan Rafi'ah Buang. Saya kagum dengan penyanyi-penyanyi lama ni. Sebab bakat diorang tu yang bagus dan diorang ni humble. Tak pernah lukik, senyum. Dan dia cakap, kalau boleh dia macam ni, cara macam ni. Jadi dia bagi tips-tips yang beri kita semangat dan juga kita belajar macam mana cara untuk menyenangkan diri kita untuk lenggok-lenggok lagu asli. Tak perlu kita lepas tu lagu asli boleh masuk Sarigama apa. Ni apa benda ni? Tak ada kena-mengena lagu asli dengan Sarigama apa. Itu India. Apa? Tak ada kena-mengena pun.
Ada berlaku sekarang ni budak-budak yang menyanyi macam tu kono-kono dia nak improvise. Jangan. Sebab tu P. Ramlee cakap kekalkan lagu-lagu lagu kita ni lah. Kerana lagu ni akan hilang kalau tidak dikekalkan. Itulah pesan P. Ramlee. Lagu langgam. Kita kena kekalkan lagu langgam sebab lagu langgam kita kalau tak dikekalkan akan hilang. Jadi itulah jadi dia. Maksudnya lagu asli yang sedap nyanyi, lagu tu dia boleh masuk sarigama apa lah. Dia apa benda ni? Saya pelik pasal lagu asli kita. Kita kena betul-betul. Budak sekarang kan nak buat lagu asli, saya selut. Bukan saya tu. Ini komen pada saya. Ini ikhlas. Kalau nak nyanyi lagu asli tu, jumpalah dengan penyanyi lagu-lagu asli yang bagus. Boleh mendidik awak. Awak penyanyi moden. Awak nak nyanyikan lagu-lagu asli. Jumpa orang-orang yang pakar tentang lagu ni yang boleh menyanyi dengan baik. Bukan budak-budak yang baru ni menyanyi macam ni tunjuk. Salah. Saya tak boleh terima. Saya cakap. Demi Allah saya tak boleh terima kerana inilah warisan kita, lagu-lagu Melayu asli. Itulah warisan kita. Apabila awak nyanyi macam ni dah salah, lepas tu generasi lain yang dengar, ikut awak. Jadi benda tu dah salah, akan manjang terus salah. Tak ada yang betulnya. Sebab tu saya pesanlah, boleh awak suka lagu-lagu lama, awak nak menyampaikan balik dalam album, saya syukur. Maksudnya kita suka, tapi jumpalah guru yang betul-betul yang boleh menyanyi dengan lagu asli yang baik. Apabila awak rakam, dia akan ajar awak macam mana cara lengguk nyanyi lagu-lagu lama. Walaupun muzik tu dibarukan. Itu pesan pada saya lah. Saya minta maaf lah. Bukan saya bagus. Tidak ada, demi Allah. Saya tak bagus pun. Saya pun tak ada popular sebagai orang-orang lain. Saya cuma ayai saja. Cuma saya banyak belajar perkara ni daripada orang terdahulu pada kita. Orang yang sangat popular. Iaitu Datuk Ahmad Jais. Beliaulah yang cakap macam tu. Sampai dia pesan dengan saya, Yai, ni Rahman ni, saya suruh dia mengajar budak-budak yang lagu-lagu Melayu asli. Awak jadi saksi ya, Yai? Dia kata. Okey ya, saya panggil dia ya. Ya ya. Saya saksi. Jadi abang saya buat kelas untuk melatih budak-budak sekarang macam mana lengguk lagu-lagu asli, Melayu asli. Sebab tu abang saya melahirkan banyak generasi seperti Haziq, Azmidah, keluarga adik-beradik Azmidah, lagi siapa, Azizul Hakim. Ramai yang berjaya di Sarawak. Red, dia panggilnya Red lah, Awang Kadri, Kadri Awang apalah nama dia. Penyanyi-penyanyi yang bagus lagu asli, cuma dia mengajar lengguk yang cantik dan lontaran lagu yang layang lagu macam tu, bukan keras macam tu. Lepas tu apa yang dia ajar, yang Datuk Ahmad Jais ajar tu adalah benar. Pasal dia arif tentang lagu-lagu macam ni. Lepas tu saya selut. Janganlah kamu rakamkan lagu lama, kamu nak anurakan, lepas tu nak ubahkan wording. Jangan. Saya marah betul. Jangan ubah lirik. Saya bukan kata siapa tapi janganlah ubah lirik lagu lama. Kerana orang yang nulis lirik bukan calang-calang orang. S. Sudarmaji. Kita mesti ingat S. Sudarmaji adalah siapa? Penulis lirik yang sangat saya kagumi. Kerana dialog kalau cerita pun dia yang akan suggestkan. Dia akan, Ramlee, kita buat macam ni. Ni pasal bahasa ni, kita buat macam ni. Jadi bahasa-bahasa dia akan jaga. Dan juga Datuk Jamil Sulong. Satu penulis lirik yang saya kagumi. Begitu dengan Allahyarham di Singapura tu baru meninggal, siapa ni, Allahu Akbar, subhanallah. Begitu dengan cikgu lah, saya panggil cikgu, Yusnur F. Sebab tu lirisis orang dulu, dia buat dan mengkaji lirik yang penuh dengan kata-kata puitis, kata-kata yang menyentuh perasaan. Dan lirisis itu adalah orang-orang yang pakar dalam bahasa. Itulah pesan saya. Saya kalau tak betul-betul, saya tak macam ni. Saya bukan emosi, tapi saya sayangkan
lagu-lagu Melayu kita jangan dirosak. Itulah zona kita. Jadi untuk Koma Aja, bukan untuk orang lain, untuk Koma Aja. Anda sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Pus dan juga DJ Dana bersama tetamu istimewa kita Saudara Ayai. Jadi kepada peminat Saudara Ayai, mungkin boleh tulis dalam media sosial Perak FM siapakah nama sebenar Saudara Ayai. Sebab kita dengar Ayai, kumpulan ilusi, tetapi nama sebenar Saudara Ayai kami tidak akan bagi tahu, tetapi para pendengar yang sedang mendengar sekarang ni boleh menulis siapakah nama Saudara Ayai. Kita tak ada hadiah lah, cuma kita nak tahu juga siapa kalau peminat siapakah nama yang sebenar kan. Jadi dalam masa yang sama Nana dan juga Abang Ayai, apakah tips kepada para penyanyi hari ini, zaman hari ini, generasi hari ini, supaya mereka boleh mengekalkan eksklusiviti diri masing-masing tu? Sebab kalau penyanyi lama, mereka ada eksklusiviti masing-masing. Dia ada yang tersendiri, pembawaan serta imej tersendiri. Jadi untuk kekal lama para penyanyi baru, apakah tips kepada mereka ini? Penyanyi barulah pada saya, buatlah cara anda tersendiri. Maksudnya pada mana awak berasal, itulah awak. Maksudnya contohlah, contoh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, abang angkat saya tu ya. Dia ni suara dia macam tu. Dia tidak akan berubah suara dia seperti orang lain. Dia tidak akan meniru-niru orang lain, cara-cara orang lain, walaupun orang lain tu lebih advance pada dia. Dia tetap dengan cara dia, pendirian dia, dan dia tetap dengan konsep yang ada pada diri dia, dan dia mengkaji apabila membuat lagu-lagu yang lama untuk diperbarui. Dan juga orang yang banyak yang menolong Sudirman selain pada Datuk Dr. Allahyarham Ahmad Nawab, S. Atan, Allahyarham S. Atan, banyak memberi perangsang pada dia. Contoh lagu lagu lama yang dia buat, lagu untuk ibu, kasih ayah dan ibu. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah wali-wali. Lagu-lagu yang macam tu, maksudnya bila sebelum dia rakam lagu tu, dia diajar macam mana cara. Lepas tu aku tak mengkata buat macam ni, aku nak cara Sudirman nyanyi. Dia buat cara dia. Betul ke saya nyanyi? Itu yang saya salut sangat dengan Allahyarham Datuk Sudirman ni, sebab bila dia nyanyi, boleh ke saya nyanyi lagu macam ni? Dia dengan ikhlas dia nyanyi. Okey tak saya nyanyi macam ni? Dia nyanyi setiap kali dia nyanyi, okey tak? Dia akan tanya dengan penerbit yang menerbitkan album dia. Sebab tu saya puji dia, sebab penyanyi yang macam DJ Fus cakap lah tadi, apa nasihat untuk yang untuk kekalkan penyanyi sekarang ni, untuk mengekalkan dia punya popular dia ni. Jadi saya harap janganlah kita meniru orang lain, meniru kebarakatan sangat. Apa yang kita lakukan adalah kita, dan juga satu, janganlah terlibat dalam kancah yang bukan-bukan ya. Maaf ceritalah, bukan kita baik, kita manusia. Kita bukan malaikat, saya faham. Tapi dugaan, kalau penyanyi sekarang ni banyak dugaan sebenarnya. Kerana penyanyi sekarang ni handsome, ya. Menjadi para super yang handsome, yang kacak, lagu-lagu yang suara yang baik. Lepas tu saya minta lah jaga tata tertib kita orang Melayu. Lagi satu, menghormati orang yang terdahulu pada kita, orang lebih tua daripada kita. Menghormati semua orang, walaupun dia budak kecil pun sekalipun. Itu sajalah untuk mengekalkan siapa diri kita, mencerminkan siapa diri kita. Awak memang popular, kita akui, tapi janganlah dengan popular kita ni tadi kita menggunakan dengan cara yang salah. Jadi kita orang Melayu, ikutlah cara orang Melayu. Itulah pesan saya lah untuk dia. Nana, kita tengok dalam media sosial Perak FM ni ada yang dah memberi tahu nama yang sebenar kan. Cuba kita sama-sama lihat dan kita bertanya dengan Abang Ayah, adakah betul nama yang disebut di sini? Yang mana yang bagi tahu di TikTok DJ Pus, di TikTok yang saya lihat sekarang di ni. Zaharuddin
Kamarudin. Zaharuddin. Zaharuddin bin Kamarudin. Ya, betul. Zaharuddin Kamarudin. Ya, betul. Pandai. Siapa yang tulis tu? Kita lihat. Ni namanya, ya Allah tak nampak tulisannya. Itulah tak nampak tulisan tu yang sebab saya Dali. tanya dengan Nana tu. Dali. Dali ya. Bukan je nama bak gigi ni. Tapi yang macam jawapan tu betul. Betul. Zaharuddin bin Kamarudin. Zaharuddin bin Kamarudin. Betul minat lah ni. Kena datang. Kalau betul-betul minat, malam ni kena datang tengok Bayai perform secara langsung. Orang kata yang menyanyi tu keluar suara macam telan kaset lah. Tapi telan kaset tu lama je. Sekarang ni mungkin telan MP3 player ke. MP3 pun dah tak ada dah sekarang ni. Sekarang ni semua dalam talian. Itulah dia. Jadi kalau kita masuk kereta hari ni kan, kalau dulu-dulu yelah kita letak kaset kotak je kan. Kemudian bila CD. masuk ke zaman CD, okey CD masuk. Dia keluar kan. Lepas tu zaman USB thumb drive. Thumb drive. Kita cucuk thumb drive. Tapi hari ni dekat kereta memang ada lagi perkara-perkara tu, tetapi semua dah berubah ke dalam talian. Betul. Dia menerusi pelbagai aplikasi yang kita boleh akses. Sama juga seperti ATM Click. Kita boleh mendengar, kita boleh menonton dari mana saja para pendengar kita berada, dan kita sendiri kalau kita nak menonton dan juga mendengar, kita boleh mendengar dari mana saja kita berada, di mana pun saja kita berada. Jadi untuk para peminat radio dan juga stesen TV RTM boleh datang ke sini kalau yang berada di sinilah. Tetapi seeloknya kalau yang berada di luar tu boleh menonton, menyaksikan secara langsung konsert Suara 34 Zon Utara 14 Jun, iaitu pada hari ini Sabtu pukul 9 malam menerusi TV2, RTM Click dan juga media sosial Perak FM serta stesen-stesen radio RTM yang lain. Ya, betul. Dan kita sekali lagi kita nak wawarkanlah antara artis yang akan membuat persembahan malam ini di Jepus ya. Kita ada Abang Ayai yang akan perform berapa 3 buah lagu. 4 buah lagu. Belanja 4 buah lagu. Ada Aris Arwatan, Datuk Jamal Abdillah, Liza Hanim, Syihaziki, Sukilo, Hakim Rosli. Ni kalau kata nama-nama ni kalau disebut ini adalah antara gabungan penyanyi-penyanyi yang kalau kata nyanyi live tu memang puas hati lah. Amin, tak mengecewakan. Itu penyanyi-penyanyi je Nana. Tapi siapa peneraju kita pada malam ini akan menerajui konsert Suara 34 Zon Utara. Ya, kita punya pengacara ya DJ Pus. Kita ada gandingan DJ Pelis, DJ Lin, DJ Perak kita dan DJ Rick, juga bersama Wahid Senario. Kita ada DJ dari Kedah FM, Zul Renova. Juga ada juga nanti kita untuk sesi di media sosial kita, pengacara kita Atikah dari Perlis FM yang akan bersama dengan Wahid Senario juga. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk menonton. Saya sebut menonton ni sebab mudah untuk kita nak akseskan. Jangan lupa untuk menonton menerusi TV2 dan juga menerusi RTM Click serta media sosial Radio RTM supaya anda dapat kita hidangkan dengan pelbagai lagu hebat dan juga artis-artis sponsor ini untuk hidangan anda, halu telinga, dan juga untuk anda melihat persembahan yang memukau pada malam ini menerusi TV2, RTM Click dan juga media sosial Radio RTM. Ya, pastinya kita akan enjoy malam ni dengan lagu-lagu cinta menggambit kenangan. Juga ada lagu-lagu baru juga akan dipersembahkan malam ini, yang mana penonton di auditorium boleh nyanyi sama-sama. Mana yang datang awal dimaklumkan ada lampu. Ada lampunya. Barulah kita feel konsert tu. Betul. Dan selain lampu tu jangan lupa kalau anda sedang menonton mungkin boleh tap skrin tu sendiri. Kemudian yang mana berada dekat sini, kita gunakanlah tanda pagar konsert Suara 34 dan juga tanda pagar Nostalgika Cinta. Jadi sama-sama kita trendingkan konsert Suara 34 Zon Utara pada malam ini. InsyaAllah kita akan semua akan berhibur dengan persembahan mantap artis-artis kita, barisan artis kita. Juga kita nak ucapkan terima kasihlah pada Abang Ayai ya. Hari ini kita bukan setakat kita nak wawarkan mengenai konsert yang akan berlangsung malam ini, tetapi Abang Ayai juga berkongsi pengalaman beliau, orang kata dari zaman, perbezaan dari zaman ke zaman. Terima kasih banyak Abang Ayai. Sama saya lebih terima kasih pada Perak FM kerana sudi mengundang saya dan juga seluruh stesen kawasan utara yang mengundang saya untuk menjayakan konsert 34 inilah.
Syukur saya kepada Allah kerana saya pun dapat pergi beli konti yang baru yang cantik tu yang besar ni kan. Selesa insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih semua. Terima kasih. Jadi selamat baju raya malam ni bang ya. Insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Jadi DJ Pus mungkin kita setakat ini saja. Malam ini DJ Pus pun akan enjoy dengan lagu-lagu cinta. Mungkin salah satu lagu yang akan perform malam ni adalah lagu cinta DJ Pus sendiri. Ada ke? Saya nak menghayati dan saya nak enjoy persembahan-persembahan para artis hebat kita malam ini. Jadi Perak FM apa dia Nana? Untuk koma aja. Banyak sekali banyak. RTM pula Perak FM. Untuk koma aja. Baik, kita sediakan Perak FM semestinya untuk koma aja.